Civic Type R FKA pakai GT Radial SX2 guys. Okay guys, hari ni Kerewan Cina datang sebiji Civic Type R FKA nak tukar tayar. Sebab apa? Sebab RE71 RS dia memang dah botak macam tayar F1. Okay, so dia nak tukar tayar apa? Tayar GT Radial SX2. Okay, ini adalah tayar servistik daripada jenama GT Radial. Memang harga dia mampu pilih dan juga sesuai untuk kereta FKA sebab dia adalah servistik. FKA ni memang laju, masuk corner apa semua, so kita kena pakai tayar servistik untuk pegang kereta macam ni. Okay, so jom kita tengok hasil dan juga proses pemasangan tayar ni atas kita ni macam mana guys. Dah siap pasang, kita boleh nampak GT Radial SX2 ni memang petak untuk kereta FKA. Banyak orang dia tanya Wan Cina, tayar ni petak ke tidak? Sebab semi-stick ni semua petak, so jangan risau. Okay, so tayar ni memang high performance, sangat sedap. Semi-stick memang kita tahulah kering dia akan sangat-sangat sedap, dengan juga harga dia sangat-sangat mampu milik. So itu saja untuk video ni. Kalau korang suka video ni, like, share dan komen ke bawah apa yang korang terus. Macam biasa, jadi cari Wan Cina. Thank you guys.